Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Tapi kali ni kita nak cerita pasal bola sepak Indonesia. Sebabnya Timnas Indonesia Under 17 baru je mengesahkan tempat ke World Cup Under 17 pada tahun 2025. Diorang layak lepas jadi juara Grup C Piala Asia Under 17 yang berlangsung di Arab Saudi. Sebenarnya seawal second match grouping tu diorang dah mengesahkan tempat ke World Cup lepas menang 2 match berturut-turut. First match mengejutkan Korea Selatan 1-0, second match bantai Yaman 4-1. Dalam third match, Indonesia Under 17 tewaskan Afghanistan 2-0. So, auto juara grouping dengan 3 kemenangan, 7 gol, 1 bolos. Kalau korang nak tahu, Piala Asia Under 17 ni consider pusingan kelayakan ke World Cup Under 17. 2 pasukan terbaik di setiap grouping akan layak ke pusingan quarter final dan layak secara automatik ke World Cup Under 17. Di quarter final, Indonesia akan jumpa Korea Utara. Dalam Piala Asia Under 17 ni, kalau Indonesia berjaya layak lebih jauh, bukan setakat quarter final saja, mungkin dapat pergi ke semifinal ke final ke, atau jadi juara, itu dikira bonus. Apa yang penting sekarang ni, skuad Indonesia Under 17 layak ke World Cup Under 17. So, Indonesia bersama-sama 7 lagi wakil Asia akan beretap di World Cup Under 17 yang berlangsung di Qatar pada November 2025 ni. Sebenarnya ini kali kedua Indonesia Under 17 ni layak ke World Cup Under 17. Kali pertama pada edisi 2023, time tu diorang layak sebagai host World Cup Under 17 yang berlangsung di Indonesia. Rekod time tu sekadar main di grouping je lah, mencatatkan 2 seri dan 1 kekalahan untuk duduk di tempat ketiga Grup A. Skuad kali ni katanya hasil air tangan daripada ex-head coach diorang, Shin Tae-yong. Head coach Timnas Indonesia Under 17, Nova Arianto, memang banyak menuntut ilmu daripada Shin Tae-yong untuk develop Timnas muda Indonesia ni. Majority player pula memang anak jati Indonesia. Memang nama stok nama Jawa, Sunda, Minangkabau. Adalah seorang nama orang putih, Matthew Baker, dilahirkan di Australia. So, skor Indonesia Under 17 ni tak adalah macam skor senior diorang yang majoritinya player-player naturalisasi atau player warisan daripada Netherlands. Timnas senior Indonesia pula masih lagi ada peluang untuk layak ke World Cup 2026. Dalam pusingan kelayakan ketiga sekarang ni, Indonesia masih berbaki lagi 2 match bertemu China dan Jepun pada Jun 2025 nanti. Untuk jadi 2 pasukan terbaik grouping dan layak secara automatik ke World Cup, aku rasa possibility-nya agak rendah. So, sekarang ni Indonesia fokus untuk merebut tempat ketiga atau keempat terbaik grouping. Sebab pasukan-pasukan yang berada di tempat ketiga dan keempat grouping akan dikumpulkan semula untuk bertarung di kelayakan pusingan keempat. Kalau based on first match, Indonesia kalah mengejut 2-1 dengan China dan kalah 0-4 dengan gergasi bola sepak Asia Jepun. Second match ni mungkin boleh menang atau at least seri dengan China sebab match pun berlangsung di home di Indonesia. Tapi bila bertemu dengan Jepun, aku predict Indonesia kalah lah kot. Lebih-lebih lagi match akan berlangsung di Jepun. Nak predict beria pun susah juga sebab banyak possibility yang boleh berlaku. Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China masing-masing ada peluang terbuka untuk duduk di tempat ketiga dan 4 terbaik grouping. Untuk format pusingan kelayakan keempat nanti, 6 pasukan di tempat ketiga dan keempat grouping akan diundi dalam 2 grup. So, setiap grup ada 3 pasukan dan akan bertanding dalam format single round robin. Tak ada match timbal balik. 1 pasukan terbaik setiap grouping akan layak secara automatik ke Piala Dunia 2026 mengiringi 6 pasukan yang dah layak time pusingan kelayakan ketiga tadi. So, total 8 pasukan akan sah layak ke World Cup 2026. Kalau Indonesia tak lepas kelayakan pusingan keempat, Indonesia kena merebut pula baki 1 slot playoff untuk ke World Cup. Untuk tentukan siapa wakil Asia yang akan ke playoff antara benua, pasukan di tempat kedua grouping akan main match playoff dengan format timbal balik home dan away. Pemenang match playoff tu akan mewakili Asia untuk playoff antara benua pula. 1 wakil daripada AFC, CAF, CONMEBOL dan OFC. Dan 2 wakil daripada CONCACAF. So total 6 pasukan kena bertarung untuk merebut 1 slot playoff ni. Rasa macam lagi susah nak berebut 1 slot playoff ni. So itu laluan yang terpaksa ditempuhi oleh skuad senior Indonesia kalau diorang nak ke World Cup pada tahun 2026.
kita sama-sama nantikan dan lihat sama ada Indonesia senior layak ke World Cup tak. Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.